Pernah tak anda rasa tersepit macam ni? Anda ada simpanan emas tapi dalam masa yang sama hutang bank masih menyesakkan dada. Buntu kan? Jalan paling mudah yang terlintas kat kepala, jual je lah emas tu. Tapi, awas, penyesalan selalunya datang lepas emas tu dah lebur, lebih-lebih lagi bila harga tiba-tiba mencanak naik. Sebenarnya ada cara yang jauh lebih bijak. Dalam penerangan hari ini, kita akan bedah satu rujukan yang betul-betul buka minda daripada Abang Bekam. Kita akan menjelami konsep idea tutup hutang RM40,000 bermula 1 gram. Ia macam satu playbook strategik untuk langsaikan hutang secara berkesan menggunakan emas dan kemudahan arah Noh, bermula dengan sekecil 1 gram je. Jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi. Okey, ada 4 perkara utama hari ini. Pertama, matlamat tutup hutang RM40,000. Kedua, asas simpanan bermula 1 gram. Ketiga, strategi masuk arah Noh. Dan keempat, teknik purata harga tebus. Mari kita mula. Bahagian pertama, matlamat tutup hutang RM40,000 menetapkan sasaran. Mari kita jadikannya realistik. Bayangkan anda ada baki hutang bank sebanyak RM40,000. Setiap bulan, RM500 lebur macam tu je dari gaji semata-mata untuk bayar bank. Rasa tercekik juga kan cash flow bulanan tu? Jadi, sasaran utama kita sekarang, macam mana kita nak lenyapkan terus RM40,000 ni? Sekarang, kita tukar hutang duit ni kepada sasaran emas. Katakanlah harga emas pasaran untuk arah Noh sekarang ni RM728 segram. Biasanya, arah Noh akan bagi pinjaman margin sebanyak 80%. Maksudnya, untuk setiap gram, nilai tunai yang anda akan dapat adalah RM58.2. Jadi, ambil je baki hutang RM40,000 tadi, bahagikan dengan RM582. Kiranya, kita perlukan lebih kurang 69 gram emas. Inilah angka matlamat mutlak kita. Nampak macam banyak, tapi dengar dulu. Bahagian kedua, asas simpanan bermula 1 gram, asas terpenting. Perkara paling kritikal kat sini ialah disiplin. Strategi ni bukan silap mata ya. Syarat wajibnya anda mesti biasakan diri menyimpan sekurang-kurangnya 1 gram emas setiap bulan guna duit lebihan gaji. Kalau tak ada asas disiplin simpanan sistematik macam ni, apa jua teknik arah Noh yang kita nak bincang lepas ni confirm takkan menjadi. Sambil kita bina simpanan tu, minda pun kena set betul-betul. Selalu kita dengar stigma lapuk yang kata arah Noh ni tempat orang susah terdesak nak pakai duit. Tapi hakikatnya, dan ini rahsia orang kaya yang dikongsi dalam sumber kita ni, arah Noh sebenarnya adalah alat kewangan yang sangat strategik. Orang yang pandai urus aset guna arah Noh untuk dapatkan tunai yang cepat, tapi dalam masa yang sama, emas tu masih kekal milik mereka. Bahagian ketiga, strategi masuk arah Noh, fasa pelaksanaan. Mari kita fahami langkah yang cukup genius ni. Mula-mula, jangan berhenti bayar komitmen RM500 kat bank tu. Teruskan macam biasa. Sambil tu, kekalkan disiplin simpanan bulanan sampai anda capai separuh daripada sasaran emas tadi, iaitu lebih kurang 35 gram. Kenapa separuh? Sebab selepas berbulan-bulan anda kumpul emas tu, baki hutang bank anda pun sebenarnya automatik dah makin menyusut. Bila nilai gadaian 35 gram tu dah sepadan dengan baki hutang terkini, terus bawa emas tu masuk arah Noh, ambil tunai pukal tu dan buat full settlement dengan bank. Tahniah, anda kini dah bebas hutang bank. Okey, hutang bank dah langsai tapi sekarang emas anda pula terkunci dalam arah Noh. Kat sinilah ramai yang silap langkah dan masuk perangkap. Mereka simpan duit bertahun-tahun sebab nak tebus semua emas tu serentak, sudahnya upah simpan melambung tinggi. Strategi yang sebenar-benarnya bijak, kita tebus keluar sebahagian daripadanya, sikit demi sikit secara konsisten. Bahagian keempat, teknik purata harga tebus, menguruskan baki. Ingat tak RM500 sebulan yang dulu anda kena bayar kat bank? Sekarang aliran tunai tu dah bebas. Tapi tolonglah, jangan pergi buat loan baru pula. Alihkan terus RM500 tu ke arah Noh. Gunakan duit tu untuk tebus 1 hingga 2 gram emas setiap bulan. Kunci utama dalam konsep purata harga tebus di arah Noh ini ialah abaikan je turun naik harga pasaran masa tu. Catat harga dekat setiap resit tebusan anda. Lama-kelamaan, bila anda kira semula, purata kos tebusan baru yang terhasil tu selalunya jauh lebih menguntungkan anda. Kenapa strategi ni sangat power? Sebab isu terbesar yang merisaukan orang pasar arah Noh ni ialah upah simpan yang menimbun. Tapi, menurut Abang Bekam, bila anda berdisiplin tebus sebahagian kecil setiap bulan, anda secara tak langsung memperbaharui kontrak surat gadaian tu. Tiap kali anda tebus dan bayar upah sikit, keseluruhan surat tu akan direset semula untuk tempoh 18 bulan yang baru. Mekanisme ni akan elakkan anda daripada dibebani upah simpan tertunggak yang menakutkan ramai orang selama ini.
Kesimpulannya, jalan keluar dari belenggu hutang ni memang wujud. Tapi kalau anda tak ambil langkah pertama untuk mula simpan walau 1 gram hari ni, hutang tu takkan ke mana-mana. Jadi, anda dah sedia nak ambil semula kawalan kewangan anda? Pastikan anda follow Abang Bekam untuk ilmu percuma, emas dan Arahnu. Semoga pendedahan ringkas hari ini boleh jadi titik tolak kejayaan kewangan anda. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi dalam penerangan seterusnya.